Ada seorang waliullah pergi buat haji. Dia tertidur, dia mimpi jumpa dua malaikat duk bincang. Berapa ramai orang mai haji tahun ni ya? Oh, lebih kurang 35,000 orang mai haji. Lebih kurang macam tu lah disebut. Saya tak ingat jumlah yang tepat. Berapa orang yang dapat haji mabrur? Seorang malaikat kita apa? Seorang aja dapat haji mabrur. Siapa nama orang tu? Nama orang tu sekian-sekian duduk kat mana-mana. Bila dia terjaga, dia jadi excited. Ya Allah, punya ramai orang buat haji, seorang saya dapat haji mabrur. Semangat nak pergi cari siapa orang tu. Dia nak tahu orang tu. Dia pun pergi cari. Bila jumpa orang tu, dia pun terus tanya kat orang tu, "Tuan, saya bermimpi ada malaikat yang beritahu Tuan telah dapat haji mabrur. Dalam ramai-ramai orang yang pergi, Tuan seorang je dapat haji mabrur." Dia tu terpinga-pinga duk garuk kepala. Dia kata, "Ha? Dapat haji mabrur? Saya tak pergi haji lagi." "Macam mana saya dapat haji mabrur? Saya tak pergi haji lagi." Bila dia pergi rumah dia, jumpa dengan isteri dia. Isteri dia cerita, "Allah, betul lah suami saya ni, dia memang bercadang, bercita-cita nak pergi haji. Dan dia siap dah persiapan untuk melaksanakan ibadat haji. Duit semua cukup dah. Cuma satu hari, saya ni," dia, isteri dia tu, "tercium bau masakan jiran sebelah. Bau sedapnya." Lepas tu dia beritahu kat suami dia, "Abang pilah minta sikit." Dia pun pergi minta. "Assalamualaikum tuan." "Salam. Boleh tak nak minta sikit ni? Kami duk bau masakan ni. Boleh tak minta sikit?" Tahu apa jiran dia kata? "Saya minta maaf. Bukan saya tak mau bagi. Tetapi daging yang saya masak tu halal untuk kami. Tapi haram untuk tuan." Dia kata, "Macam mana pula jadi macam tu? Kalau halal, halal lah. Kalau haram, haram lah. Siapa yang halal kat tuan tapi haram kat kami?" Dia kata, "Sebenarnya daging yang saya masak itu ialah daging bangkai. Daging binatang yang mati, unta ke kambing saya tak ingat. Sebab kami ni dah hampir kebuluran. Kami dah tak ada benda makan. Jadi saya ambil daging bangkai itu dan saya masak sekadar mengisi perut ahli keluarga saya yang sudah hampir kebuluran. Dia halal untuk kami tuan, tapi haram untuk tuan." Subhanallah, dia menangis tuan-tuan. Dia balik, "Ya Allah, berdosanya dia. Tak ambil indah pasal jiran, tak ambil tahu pasal jiran." Lalu dia balik ke rumah dia tuan-tuan. Duit yang dia simpan untuk pergi haji tu, dia pergi serah dekat orang tu. "Nah, ambillah duit ni. Kamu pergilah, belilah barang-barang makanan kamu." Rasa dia sangat berdosa tuan-tuan. Dan disebabkan itu, Allah bagi dekat dia nilai haji mabrur.